لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. أيوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد. Apa khabar penonton-penonton setia interaktif haji di TV Al-Hijrah? Alhamdulillah, kita bersiaran sekali lagi bagi episod yang ketujuh. Bagi kita hari ini, hari Selasa, kita bersiaran pada jam 9 malam selama 60 minit sehingga jam 10 malam. Ini bagi edisi 9 Zulkaidah 1447 Hijrah. Ayuh, kita mulakan pada malam ini dengan sedikit playback yang telah disediakan sebagai untuk menggembur-gemburkan perasaan kita pada malam ini. Silakan. Labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la syarika lak. Aywa, ihram disiplin yang mendidik jiwa. Ini tajuk yang kita pilih pada malam ini yang akan kami kongsikan selama 60 minit bersama penonton-penonton setia interaktif haji di TV Al-Hijrah. Apapun para penonton yang dirahmati Allah sekalian, sebagaimana biasa anda bersama dengan saya Ustaz Harian Turzar Rokman dan juga Ustaz Fakhrul Ridwan bin Uthman dan juga Ustazah Yusna Yusof dan tentunya bersama Tuan Haji Zaim bin Zamani dan juga Saudara Amin. Dan para penonton sekalian, sebagaimana biasa kita dapatkan khabar ringkas tentang perjalanan jemaah haji yang sedang berlangsung pada saat ini. Sila Ustaz. Alhamdulillah, terima kasih Ustaz Haryanto. Jadi untuk jemaah-jemaah haji kita ni dah ada banyak kereta dah ni yang masuk ke bumi Makkah. Alhamdulillah. Tadi pun saya sempat berbual dengan Ustaz Yusnah. Khabarnya semalam Mekah hujan lebat Ustaz. Alhamdulillah. Tapi sekejap je lah katanya. Masya Allah, kita hari ni hujan lebat kan. Jadi jemaah-jemaah ni bila mereka dah sampai ke Mekah, itu kita dah bagi tahu, sampai ke Mekah mereka akan buat umrah yang pertama bagi melakukan haji tamattu'. Dan setelah mereka melakukan umrah ini, dalam tempoh mereka menunggu sampai menunggu nak masuk ke Arafah nanti pada 8 Zulhijjah, maka waktu-waktu ini mereka akan ikuti ceramah-ceramah ibadat yang dilaksanakan di maktab-maktab. Ada juga yang mungkin mengikuti rombongan-rombongan tertentu, nak pergi ke naik Gua Hira dan sebagainya kan. Cumanya kita pesan juga kepada jemaah-jemaah ini supaya mendapatkan pengesahan dan juga kebenaran daripada pihak maktab supaya tidak berlaku sebarang kejadian yang tidak diingini. Ini maksudnya sekarang ni dalam tempoh aktiviti bebas. Mereka boleh buat umrah sunat, mereka boleh pergi ke masjid dan sebagainya dan ikuti aktiviti-aktiviti yang diadakan oleh tamu haji di sana. Ayo, Ustaz, sekarang kita jam 9 malam. Jam 9. Jam berapa akan ada keberangkatan hari ini? InsyaAllah sekarang ni untuk ada KT yang akan berangkat pada tengah malam ni dan selepas ini pun untuk tengah malam ini akan berlarutan sampai ke jam 4 pagi esok. Masya Allah. Kita doakan mudah-mudahan perjalanan semuanya lancar. Apapun kita alu-alukan penonton-penonton kita di media sosial, di TikTok TV Al-Hijrah, di Facebook TV Al-Hijrah. Kita ada Maitun sebagaimana biasa, Nur Azizah Saleh. Dan kita ada juga daripada Singapura, Liolin Jayayanti, Aiwah Deni Nasi dan juga sahabat-sahabat yang lain. Ustaz, ya. Ayat keberapa malam ni? InsyaAllah semalam kita tengok surah Al-Hajj. Malam ni pun kita tengok surah Al-Hajj. Masih surah Al-Hajj? Masih surah Al-Hajj. Tamam. Jadi penonton-penonton boleh buka surah Al-Hajj pada muka surat 335 pada ayat 30 insyaAllah. Tamam. Saya melalui handphone saya. Handphone ya, insyaAllah. Baik. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم
ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه وأحلت لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور صدق الله العظيم. Ayuh, surah Allahul Azim. Saya teringat sebuah hadis yang direkodkan oleh Imam Muslim dan juga Imam Bukhari. Ini sebagaimana yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Kata Nabi SAW, da'uni ma taraktukum. Masya-Allah. Ya. Innama halaka man kana qablakum bisu'alihim wa ikhtilafihim ala anbiya'ihim. Fa idza nahaitukum an syai'in fajtanibuh. Masya-Allah. Wa idza amartukum bi amrin fa'tu minhu mastata'tum. Kuncinya, apa yang kularang maka kalian tinggalkan. Ya, betul. Apa yang aku perintahkan, buatlah pada kadar yang kalian mampu. Ini sebagaimana yang diriwayatkan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, Ustazah, sebagai mukaddimah ringkas tajuk kita hari ini, kerana saya secara pribadilah Ustazah, bila melihat tajuk kita ihram pada jemaah-jemaah kita yang melangkah ke tanah suci, sama ada umrah atau haji, yang ada di kepala mereka ialah ini satu penjara bagi mereka sepanjang mereka dalam ihram. Jadi mungkin Ustaz sebagai mukadimah boleh bagi sedikit pencerahan, pemahaman, memurnikan kepahaman para penonton kita, Ustaz. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Benarlah apa yang Ustaz Haryanto cakap, ya. Ramai orang menganggap bahawa ihram itu satu benda yang berat untuk dilalui. Sebab mereka hanya melihat dari sudut fizikal semata-mata. Tapi sebenarnya ihram ini bukan sekadar fizikal atau pakaian putih yang disarung, tetapi dia adalah madrasah jiwa di mana melatih kita membentuk hati supaya benar-benar tunduk sepenuhnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itulah bila kita bercakap pasal payungnya tu, saya selalu sebut payung, bukan sekadar fizikal yang ada yang kita belajar 13 larangan ihram, tetapi kita ambil payung larangan yang ada dalam Al-Quran. Barang siapa yang menetapkan niatnya untuk mengerjakan haji, maka tidak boleh rafas, tidak boleh fusuk dan tidak boleh jidal. Sebab dekat situ tu, rafas adalah menjaga atau mengawal diri dari, menjaga kehormatan atau mengawal diri daripada syahwat. Fusuk pula meninggalkan segala maksiat, dan juga jidal mengawal emosi dan ego, tidak berbantah-bantahan. Jadi kat sini dia mengajar kita supaya taat secara mutlak kepada larangan-larangan itu. Walaupun nampak kecil. Kadang benda larangan ihram ni benda yang sunat yang kita selalu buat sebenarnya. Tetapi apabila dalam ihram dia jadi benda tu haram. Ya. Contohlah kita kata salah ke nak tutup muka, ya. Benda tu kecil, tetapi Allah kata tak boleh tutup. Jadi jangan tutup. Itu ketaatan yang kita kena buat dalam keadaan kita berihram. Begitu juga kita kena sedar bahawa Allah sedang memerhatikan setiap gerak-gerik kita. Jangan takut, jangan risau dengan larangan ihram. Jadi nanti kita akan bincangkan lagi dengan lebih luas bagaimana kita nak menahan diri daripada melakukan larangan. Jangan kita rasakan bahawa larangan ihram ini menjadi seolah-olah satu penjara, satu ikatan yang berat untuk kita sehingga semua benda kita takut nak buat. Tertambah lagi bagi perempuan lah, kan, orang perempuan ni kalau datang haid takut gugur rambut lah ke dalam ihram, takut beginilah, takut begitu, takut dam, ya. Bukan nak mempertahan, nak mengawal, nak mendidik jiwa, tetapi lebih kepada takut kena bayar dam. Itu yang dia takut, ya. InsyaAllah. Landing cantik. Landing tu cantik. Pakaian ihram itu hakikatnya ialah pakaian iman. Sekali kau menyarungnya, seolah-olah kau menanggung satu perintah yang disuruh oleh Rasulullah SAW, dan pada masa yang sama engkau sedang berjuang untuk meninggalkan apa yang dilarang selama mana engkau berada di dalam ihram. Ustaz, kita akan sambung perbincangan kita. Selepas ini kita nak berehat dulu seketika. Berehat di TV. Di TV, tetapi di media sosial, kita akan terus. Jadi sahabat-sahabat kita di media sosial, kami akan cuba untuk menelusuri lontaran-lontaran anda, dan selepas ini kita akan kembali semula bersama dengan kami, Ustaz Fakhrul
dan juga Ustazah Husnah. Aywa, selepas ini. Aywa, betul dah tu. Inilah dia siarannya. Interaktif Haji. Betul makcik? Betul. Ni dia. Yang sedang makcik tengok ni inilah dia rancangan yang membincangkan berkaitan ibadah haji, persoalan, pengalaman, perkongsian, pencerahan. Jadi di sini kami akan kongsikan dengan anda selama 60 minit. Apapun tadi Ustaz, kita dah membincangkan sikit sebagai mukadimah kepada tajuk kita hari ini kepada penonton-penonton semua. Ihram ialah berkaitan disiplin yang mendidik jiwa. Tuan Haji Zaim nampak dia dah sorting soalan untuk kita punya sahabat-sahabat. Anchor. Saya tunjuk kiri kanan je sudah. Senang. Mana Ustazah punya gambar tak keluar lagi. Okey. Jadi, silakan Tuan Haji. Baik Ustaz, tentulah bila kita bincang berkenaan dengan ihram ni banyak persoalan daripada penonton-penonton berkaitan dengan larangan dan sebagainya. Saya ambil satu daripada Facebook daripada Muhammad Hafiz Mazzilan. Salam Ustaz, jika semasa dalam ihram ada 13 pantang larang. Ya. Tapi jika kita terlanggar dan tidak perasan, apa hukum umrah dan haji kita? Aywa. Oleh kerana soalan ni senang, saya jawab dululah. Yang susah saya tinggal pada dua orang yang lagi hebatlah. Dia ikut Ataupun martabat. Ustaz nak saya gabung satu lagi Ustaz. Masya Allah. Kita gabung satu lagi senang nak jawab kan. Okay, satu lagi. Kalau macam tu saya tawakuf dululah. Silakan. Satu lagi daripada Rosdin Samah. Aywa. Ustaz, bagaimana nak bezakan perbuatan yang dikenakan dam dengan yang tidak dikira dikenakan dam Ya. berkait dengan melanggar larangan ihram? Dia sebenarnya lebih kurang je soalan tu Tuan Haji Zaim. Dia begini tuan-tuan ni, satu perkara saya rasa mungkin untuk para jemaah Ustazah, dia agak keliru sikit bab ni, tapi saya percaya asatizah kita dia dah menguasai. Dalam larangan ihram yang 13 ni ada perkara yang dikategorikan sebagai perkara tarafuh. Tarafuh ni perkara seronok-seronok lah. Satu lagi dikategorikan perkara itlaf. Itlaf ni perkara yang merosakkan. Jadi menentukan sama ada dikena dam atau tak kena dam antaranya ialah tergantung kepada pembahagian ni. Alright? Tentunya soal sengaja melakukan dan tak sengaja melakukan itu terkait dengan soal dosa atau tidak berdosa. Ya, betul. Tetapi soal dam atau tidak dia terkait pada kelompok mana. Misalnya Ustaz, misalnya katalah dia secara tak sengaja terpakai kepiah, maklumlah Ustaz ya. Selalu Dah pakai biasa, kepiah, dah dah biasa terbiasa. dah. Jadi hal pakai kepiah ni dimasuk dalam kelompok tarafuh. Perkara seronok-seronok lah kita panggil. Maka pertama dia tak berdosa. Kenapa? Sebab dia tak sengaja. Yang kedua, hal tersebut hal yang tidak dikenakan dam. Jadi begitulah secara mudah untuk kita faham. Jadi ada pembahagian pada 13 larangan ihram. Tapi Ustaz, bila sebut ter tadi tu kan. Ya. Bila sebut ter tadi, bila dah diingatkan. Ini Ya, contoh yang lebih real. Ini Contoh tambahan yang dia, lebih real. betul. Kita dekat Arafah misalnya Ustaz. Baik. Saya nak berdoa di luar kemah. Saya tak nak duduk dalam kemah. Aywa. Jadi dia duduklah berjemur dekat luar kemah tu. Panas terik kan luar kemah tu. Jadi dia pun bila dah panas gitu dia pun angkat kain dia. Slow dia angkat kain. Dalam Betul. keadaan dia tak sengaja. Dia Ya. orang panggil subconscious mind. Ya. Dia speaking malam ni. Masya Allah. Kan? Minda separa sedar. Hati-hati Ustaz. Okey, teruskan. Dia tutup kepala dia dengan kain ihram tu. Jadi bila kita tegur dia, Haji tak boleh tutup kepala. Ini larangan ihram. Dia kata tapi panas ni. Mula dia cakap tak sengaja. Tapi panas ni. Kalau tutup sekejap tak apa kot. Di saat itu dia bukan lagi dah tak dikira tak sengaja. Betul. Itu dah dikira sengaja. Saat itu kalau diteruskan memang dia kena dam lah. Tapi yang lebih berat dia berdosa. Dia berdosa, kerana betul. dia menyengajakan. Samalah keadaannya juga dia memakai kasut dalam keadaan dia berihram. Kita tegur, Haji, kasut ni tak boleh pakai. Ini menutup kaki. Kena pakai selipar yang buka mengikut syarat dia. Dia kata, alahai, kasut ni nak cari selipar tak jumpa, kata dia. Maka ketika itu dia berdosa dan dia dikenakan dam. Aywa. InsyaAllah. Okey? Boleh Tuan Haji? Silakan. Ada soalan lain lagi? Ada daripada saya pergi kepada Nur Faila pula di Facebook. Sekali lagi kita ambil. Ditanyakan Ustaz, apa hikmah perbezaan ihram lelaki dan wanita ya? Lelaki tak tutup muka, lelaki tak tutup muka. Hikmah lelaki minimum 3 jari. Apa dia? Baik. Ini pakaian ihram lelaki Ustaz. Pakaian ihram lelaki. Hikmahnya dan orang perempuan apa hikmahnya? Ini saya rasa yang Ustazah. paling mantap Ustazah Yusnah. Silakan Ustazah. Taib. Tayyib. Allahu Akbar. Kalaulah soalan-soalan yang mencengkam jiwa ni diserah dekat ustazah lah. Ya.
Jadi di sini payah juga nak jawab ni perbezaan antara lelaki dan wanita ya. Kalau kita kata perbezaan, ada setengah memang jelas pada orang lelaki, contohnya pakai pakaian ihram yang berwarna putih, 2 keping pakaian yang tidak bercantum. Ya, bukan setakat jahit tapi tidak bercantum. Orang perempuan dia tak terikat dengan perkara tu. Dia mesti memakai pakaian menutup aurat dengan sempurna. Betul. Tak akan nak suruh pakai pakaian ihram yang tidak bercantum juga. Melihat pada fitrah manusia atau fitrah seorang perempuan tersebut ya. Jadi ini telah ditentukan secara ditentukan mengikut sunnah Rasulullah SAW ya. Sama juga aurat perempuan ni kan keseluruhan badan melainkan muka dan tangan hingga ke pergelangan. Jadi kalau dia kata kena kaki perempuan ni tak boleh terbuka, itu adalah fitrah perempuan. Lelaki lain. Lelaki kalau ikut aurat sebenarnya bermula daripada pusat hingga ke lutut. Ya. Jadi pakaian itu tidaklah menjadi masalah bagi seorang lelaki. Betul. Jadi ini semua telah ditentukan oleh Allah SWT kepada orang lelaki dan perempuan. Aiwa. Masya Jadi Allah. kalau saya setuju dengan apa yang saya sebut, Tuan Haji Zaim, dia pergi kepada the lowest, kita panggil ground lah kita pergi. Bagi orang lelaki-lelaki, macam Ustaz Fakrul ada sebutkan, bahawa bila kita pakai kain ihram ni, bermakna kita telah tinggalkan pakaian-pakaian keduniaan kita. Semua datang dengan pakaian akhirat dia. Kenapa? Sebab yang fitrah, yang saya sebutkan tadi. Selipar kau tak perlu nak bercantik-cantik, kau mesti menampakkan jari kaki. Tak payah kau nak tunjuk kau banyak duit. Begitulah sekira-kiranya. Jadi saya ingat bagus apa yang Ustazah lontarkan. Mungkin boleh kita ambil perhatian supaya haji ni juga Ustaz mengajarkan kita tentang hidup sebagaimana yang dituntut oleh agama ini. Betul. Cuma satu lagi Ustaz. Ya, silakan. Bila sebut tentang saya nampak soalan ini dia menjurus kepada apa hikmah. Ya, ayuh. Kan apa hikmah. Hari ini orang nak bercakap pasal hikmah, orang nak bercakap pasal maqasid dan sebagainya kan. Itu tidak salah untuk kita katakan. Cuma satu perkara yang suka saya sebut Ustaz, masa saya jaga jemaah-jemaah di Madinah dulu. Ya. Mereka nak masuk ke Raudah. Tak boleh masuk sebab dalam keadaan uzur. Jadi protes, tak boleh masuk kan sebagainya. Jadi bertanya, apa hikmah kan. Jadi perkara pertama sekali apabila kita bercakap tentang syariat, Ya, ayuh. yang pertama yang kita kena tanamkan dalam pemikiran kita, tanamkan dalam sanubari kita adalah perintah Allah Ta'ala ini perlu dilaksanakan. Ayuh. Amrul lita'abbud orang panggil. Kan? Perintah yang perlu dilaksanakan. Apa hikmah yang dia nak datang selepas itu cerita nombor 2, nombor 3, nombor 4. Betul. Kan? Yang pertama sekali Allah Ta'ala suruh kita buat. Betul. Itu yang pertama sekali. Kalau tidak, kenapa Allah Ta'ala nak suruh kita tawaf sebanyak 7 kali? Apa hikmah? Ya. Tak cukup kalau dengan sekali. Kenapa kita nak kena sa'i lagi? Betul. Jadi sa'i ni antara benda yang kalau kita tengok Imam Nawawi pun sebut dalam kitabnya kan. Ayuh. Tak tercapai di akal kita. Kita nak fikir apa hikmah, apa tujuan kita nak kena sa'i Safa Marwah sebanyak 7 kali. Tetapi perkara pertama yang kita kena letak adalah Allah Ta'ala suruh kita kena buat. Allahu Akbar. Satu sudut Ustaz, saya nampak apa yang kita bincangkan Ustazah. Hikmah daripada ihram ini ialah kalaupun kau kaya bagaimana, bagi nisbah orang kaya, kau tetap pakaian itu saja. Betul. Kau tak boleh pakai benda lain melainkan 2 helai kain putih dan kasut yang menampakkan jari-jari kaki. Betul. Itu nisbah pada orang kaya. Boleh jadi orang miskin ada hikmahnya. Maka boleh kita konkludkan pada soalan ini Ustazah, kalau boleh untuk kita beralih ke soalan lain, ialah hikmahnya tergantung pada setiap individu. Setiap individu, lain-lain orang. Lain orang dan dia akan merasakan hikmah yang berbeza-beza. Aiwah. Baik, Tuan Haji Zaim, saya nampak ada soalan yang tanya basah rambut, basah kepala apa semua, pakai kain sarung itu. Kita raikan soalan-soalan Saya nak larangan ihram ambil ni. di TikTok pula Ustaz. Kita bagi rakan-rakan kita di TikTok pula. Antaranya yang bertanyakan adalah Tuan Miau Miau. Boleh tak mandi basah kepala dalam ihram boleh menggugurkan rambut? Jadi kalau mandi bersamaan dengan sengaja gugur rambut, soalan dia. Mungkin boleh gabung sekali dengan saya gabungkan dengan Muhammad Yazid. Muhammad Yazid. Aiwah. Kalau kain pelikat yang bercantum kita pakai tanpa disarungkan, boleh ke Ustaz? Aiwah. So, Oleh silakan, kerana Ustaz Fakrul UNIC sibuk dalam tu, kita bagi Ustaz Fakrul Ridwan. Masya Allah. Sila Ustaz. Yang pertama sekali kita tengok pada soalan yang mengatakan kalau kain pelikat yang bercantum kita pakai tanpa disarungkan,
boleh ke tidak? Saya faham macam ni lah, kain pelikat yang ada tulang tu Ustaz. Ya, betul. Dia bercantum, cuma dia tak sarung. Dia mungkin dia tutup macam tu sahaja. Kalau dia tutup macam tu, itu tak menjadi masalah sebab dia bukannya pakai dalam keadaan bersarung tu. Betul. Kalau dia pakai dalam keadaan bersarung itu, maksudnya itu yang tak bolehkan. Tapi kalau dari kanan ke kiri, itu tidak ada masalah. Itu yang pertama. Soalan yang kedua itu berkaitan dengan kalau mandi, basah kepala dalam keadaan kita mandi itu gugur rambut. Ada unsur perbuatan, tak ada unsur perbuatan. Kalau ada unsur perbuatan, maka di situ boleh dikatakan dia dikenakan dam disebabkan ada unsur-unsur perbuatan menggugurkan rambut dia tadi. Tapi kalau kata dia mandi itu tak ada unsur perbuatan pun. Ya. Kan? Maksudnya air saja mencurah. Air sahaja yang tu, maksudnya itu tidak menjadi masalah. Takkan kita tak mandi pula. Boleh jadi rambutnya memang dah gugur. Ya, betul. Ustaz, kita nak berhenti seketika. Ustazah, bertenang. Kita akan balik selepas ni tuan-tuan. Banyak lagi soalan yang akan kita kongsi dan jawab. Dan kita perjelaskan tentu di Interaktif Haji bersama dengan kami. Aywa, banyak soalan persoalan dan permasalahan pada malam ini. Saya tak nak buang masa kita. Ada banyak soalan yang kita nak respon, Ustazah. Antaranya, Nora Abdul. Sementara Tuan Haji Zaim mencari soalan. Dia kata, salam Ustaz, semasa umrah jika terlalai atau terleka ketika niat di mikat, dia masih memakai baju berjahit, berkopiah dan berkasut. Dia berkeadaan begitu sebab mutawi tidak umumkan dengan jelas di situ tempat tanam niat. Setelah tegur, suami cepat-cepat tukar pakaian ihram. Dikenakan dam atau tidak? Dikenakan atau tidak, Ustaz? Macam mana soalan sekali? Soalan dia, Ustazah, silakan. Nampak Ustazah dah nak mula jawab. Okeylah, kalau misalnya dia ditegur tu cepat-cepat dia pergi salin, dia tak perlu dah bayar dam. Jangan niat dululah sebab dia dah sampai dekat mikot kan. Betul. Dia sampai kat mikot, jadi mutawif suruh salin, dia pergi salin, dia niat, dia tak kena bayar dam lah. Ya. Jangan dia niat dulu. Kalau dia niat dulu tak boleh lah. Masya-Allah. Baik. Jadi bermakna dalam keadaan ini dia tidak kena dam. Baik. Soalan seterusnya Ustaz. Ada satu soalan nak tanya, dia kata lelaki menggunakan kain panjang tanpa jahit untuk jadikan pembalut sebagai seluar dalam. Lain pula Ustaz. Tadi pembalut seluar dalam. Maknanya dia pakai napkin macam dulu-dulu Ustazah. Macam dulu-dulu. Baik. Napkin dulu-dulu. Jadi ikat lah ni. Ada ikat. Cawat lah kita ambil sama seperti mana keadaan cawat tadi lah. Yeah. Cawat kalau dia diikat dalam keadaan tidak diikat mati, maka itu dibolehkan. Tapi kalau diikat mati bermaksud dia dah dikira seperti pakaian yang bercantum sebab dia tak boleh buka. Kan? Nak buka dia kena. Tapi ada orang ikat mati Ustaz? Ada orang ikat mati. Saya pernah jumpa dia mengadu, Ustaz, saya terikat mati. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ikat tu yang mati, dia tak mati. Kan? Jadi bila jadi macam tu, dia kalau dia ikat mati maksudnya dia dah dikira sebagai memakai pakaian sarung. Ya. Cuma kita nak nasihatkan juga kepada jemaah-jemaah ni, kalau tak ada keperluan untuk pakai, jangan pakai. Kan? Sebab kita nak mengambil hikmah dan juga nak ambil pedoman seperti mana yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kan? Apabila diajarkan kepada orang lelaki hanya 2 helai kain, maka 2 helai kain lah. Satu izar dan satu lagi rida. Ya. Bila ada keperluan untuk pakai, baru kita pakai. Sakit dan sebagainya lah. Ya, baik Tuan Haji Zaim, silakan. Okey Ustaz, kita nak ambil balik soalan daripada Puan Atika Osman. Tadi kita jawab waktu rehat tadi, tapi ini khas untuk penonton kita di TV. Ustaz, 2 soalan. Pertama, wanita dalam ihram basuh muka dan lap muka kena dam ke tak? Yang kedua, jika bertaklid dengan mazhab Maliki, bagaimana tata cara berwuduk? Boleh ikut kaedah mazhab Syafi'i saja, dan jika mazhab Maliki perlu sapu keseluruhan kepala agar sukar untuk wanita berwuduk di khalayak. Okey, Ustazah, silakan Ustazah. Ringkas. Baik. Menutup muka itu maksudnya menutup muka secara kekal. Itu yang dianggap sebagai larangan ihram. Tapi kalau sekadar lap muka, letak sekejap-sekejap saja, ya, itu tidak dianggap sebagai menutup muka. Jadi jangan bermasalah dengan perkara itulah. Ya, kalau debu ataupun angin kencang dia letak sekejap-sekejap, itu tak ada masalah. Ya. Sama juga kalau kita buka baju kita, ya, tertutup muka juga tak ada masalah. Yang tak boleh tutup secara kekal. Sama juga kalau kita tutup ada awning, pun tak apa.
Ada orang dia pakai niqab, dia tak boleh nak buka, dia tak biasa, dia pakai topi yang topi cap tu, dia letakkan kain itu macam tirai, so itu tak ada masalah. Ya. Yang itu yang pertama. Yang kedua, tidak ada keperluan untuk bertaklid kepada mazhab Maliki dalam mengambil wuduk. Tidak ada keperluan. Jadi tak adalah nak kena sapu keseluruhan muka, keseluruhan kepala, maaf. Nak menggugurkan rambut. Sebab kita hanya gunakan pandangan mazhab Syafi'i. Ya. Mengambil wuduk menggunakan pandangan mazhab Syafi'i. Tak perlu nak bertaklid dengan mazhab Hambali, Maliki, Hanafi semua tu. Baik, Ustaz. Mungkin agaknya penonton kita di-confuse oleh kerana batalnya itu mengikut mazhab yang lain. Maka dia ingat perlu ambil wuduk itu pada kaedah mazhab yang lain. Tapi kita dah putuskan. Tak ada pun batal mengikut mazhab yang lain. Sebabnya kalau kita ambil sentuhan lelaki dan perempuan tetap juga mazhab Syafi'i. Ya, itu pandangan marjuh dalam mazhab Syafi'i. Pandangan marjuh, betul. Ya, pandangan marjuh. Cuma Ustazah, biasalah ini perbincangan banyak orang menyebabkan dia jadi mabuk dan pening sikit. Cuma Ustaz, saya nak sentuh yang Ustazah, saya nak sentuh sikit pasal yang mazhab Maliki tadi tu. Mungkin ada di kalangan penonton-penonton kita yang akan mengaplikasikan pandangan mazhab Maliki sebab dia daimul hadas dan sebagainya. Daimul hadas, ya. Jadi kita merujuk kepada pandangan ataupun resolusi muzakarah haji peringkat kebangsaan pada tahun 2024 yang menyebutkan bahawa kita hanya berpegang dengan pandangan membolehkan untuk mengaplikasikan wuduk secara mazhab Maliki yang tidak membatalkan wuduk dengan daimul hadas tersebut. Baik. Tetapi cara berwuduknya itu kita boleh guna dengan cara mazhab Syafi'i. Ini diputuskan dalam muzakarah tersebut. So jelas ya penonton-penonton kita, jangan confuse insya-Allah. Ada beberapa soalan juga di TikTok. Tuan Haji Zaim, kalau saya boleh terus pick up yang simple. Kalau niat ihram atas kapal terbang, nak mandi sunat ihram di mana? Maka saya jawab mandi sunat ihram sebelum naik kapal terbang. Dalam kapal terbang tak ada bilik air. Simple. Ada satu lagi soalan simple Ustaz daripada Umi Junaida. Baik. Soalan saya, kalau lelaki dalam ihram haji tidur di waktu malam musim sejuk, dia menutup kepala. Seluruh badan termasuk kaki. Adakah ini dikira melanggar larangan ihram? Dia tidur waktu malam, dia tutup kepala dan dia tutup kaki. Baik. Tutup kepala itu saja pun dah melanggar larangan ihram. Betul. Kan? Jadi kita nasihatkan kepada jemaah-jemaah lelaki nak tidur jangan tutup kepala. Jangan tutup kepala dan jangan pakai sleeping bag, jangan tutup kaki. Kerana itu juga akan melibatkan kepada larangan ihram tadi. Aiwah. Ada juga soalan di sini. Tutup kaki dengan selimut atau tutup kaki dengan kotak tu tak ada masalah sebab dia tidak tutup keseluruhan. Betul. Kadar atasnya sahaja. Yang kita masukkan tadi adalah sleeping bag tadi tu. Sleeping bag. Sleeping bag tadi. Sleeping bag tak boleh. Sleeping bag dia jangan tutup zip. Biarkan zip terbuka. Nah. Dalam ihram boleh pegang tangan suami tak? Risau hilang dan tertinggal. Peganglah suami itu. Ya, jangan bagi hilang. Takut dia ambil dia orang. So nak bagi tahu tak batal pun wuduk sekiranya tidak diselangi ataupun datang dengan syahwat. Biasanya memang tak ada syahwat lah. Tak usah kita complicated kan. Tak ada orang tawaf dengan bersyahwat. Normally begitu. Jadi tuan-tuan simple je. Okey? Seterusnya ada soalan lain Tuan Haji Zaim, kalau ada terus masuk. Ada soalan yang agak teknikal. Saya minta Ustaz fokus sikit. Soalan ni. Okey, situasinya begini daripada Hairul Afza di Facebook. Okey. Pada hari melontar 10 Zulhijjah, jemaah haji ini pergi melontar sehingga selesai. Jemaah haji ini tak terus tahlul niat dia, balik ke kemah baru nak bertahlul. Sampai ke kemah dalam keadaan letih dan penat, dia terlupa dan tertidur dalam ihram. Keesokan hari pada 11 Zulhijjah, dia pakai pakaian biasa, dia menyangka sudah bertahlul awal. Melontar 11, 12 dan 13 macam biasa. Bila ke Mekah terus tawaf dan sa'i dan menyangka semua rukun dah wajib dah selesai. Soalannya apa hukumnya dan mohon penjelasan Ustaz dan Ustazah. Saya ingat simple je ni. Saya bagi Ustaz Fakrul lah. Pasal simple sangat. Simple. Betul lah tu, simple bagi. Baik. Untuk membolehkan kita memakai pakaian biasa itu, maksudnya kita kena tahlul awal terlebih dahulu. Betul. Kan kita kena selesai melontar jamratul kubra dan juga bergunting ataupun bercukur ataupun tawaf, sa'i, bergunting dan bercukur ataupun melontar dan juga tawaf. Baik. Seandainya lelaki tadi kan, jemaah lelaki tadi tu yang bertanya tadi, dia ada keguguran rambut. Dalam tempoh tersebut dia ada keguguran rambut. Dia garu-garu kepala ke kan. Jadi gugur rambut dia semasa itu, maka telah pun terlaksana. Bila gugur tinggal dah pun terlaksana tahallul awal dia tadi. Walaupun dia bukan ambil gunting, dia gunting. Bukan dia ambil pisau cukur, dia cukur. Bukan. Tapi dalam keadaan dia dah pun melontar, kemudian dia balik, dia garu-garu kepala ke, dia mandi ke, dia ambil wuduk kan sebagainya. Jadi gugur rambut dia sebanyak 3 helai, maka dah pun terlaksana dari sudut tahallul awalnya ni. Itu simple. Tapi kalau tak gugur rambut dia tadi, maka
dia tak boleh lagi lah untuk berpakaian biasa seperti mana orang lain. Sebab belum terlaksana tahallul awal dia tadi. Baik. Baik, Tapi ada kalau, juga sambung sila kalau sila. dia sedar kemudian Ustaz, kalau misalnya dia dah buat semua baru dia sedar, itu termasuk dalam bab tarafuh. Nah, Taraf. Baik, ada juga soalan dari Mas Ripah Noh. Ustaz, kalau orang saya Mas Ripah Noh ni saya berhenti dulu setakat Mas Ripah Noh. Nanti kita sambung balik selepas ni. Tanjat boy. Kita kembali balik selepas ni tuan-tuan. Kerana terlalu banyak soalan, kita akan kongsikan selepas ni. Alhamdulillah anda kembali semula dalam interaktif Haji TV Al-Hijrah. Ustaz, saya tengok terlalu banyak soalan ni. Pak Tua ada soalan. Ada bakal jemaah haji 47 yang masih tidak lawas kadang setitik. Boleh pakai kondom? Soalan dia. Kita boleh Ustazah jawab. Sebelum Ustazah nak jawab, saya nak kongsikan. Saya minta supaya jemaah haji, kerana berlaku pada satu musim haji Ustazah, jemaah ni dia malu tentang persoalan ni, dia buat tindakan sini diikat dengan getah sehingga luka. Ini kisah benar Ustaz, dan mujur pada kami tu ada doktor pakar yang membantu. Jadi akhirnya elok baliklah. Jadi untuk berkaitan orang yang ada masalah titis ataupun dipanggil apa ni Ustaz, salasilul baul ni, dia tak mesti kena pakai kondom begitu saja, tak mesti ya. Dia boleh guna apa saja kaedah yang sesuai lah Ustaz. Antara lain tadi kita panggil pakai cawat. Pakai cawat, betul. Itu antara yang boleh digunakan khususnya bagi yang lelaki. Mungkin yang perempuan Ustazah boleh sambung sedikit. Yang perempuan ni masalahnya kalau lah dalam keadaan silsil bau tadi tu dia boleh pakai pampers. Dia lelaki masalahnya tu. Jadi kalau dia nak pakai kondom juga, dia tidak berdosa sebab dia terpaksa pakai, tetapi dia kena bayar dam lah sebab dia bersarung. Tapi cuma saya rasa Ustazah, minta maaf sebut Ustazah pasal soalan ni ditanyakan. Kalau boleh dari segi tindakan tu, ini yang maksud saya tadi. Janganlah buat tindakan yang kata orang kita sangka-sangka begitu bagus. Rasa boleh. Jadi akhirnya nanti dia akan jadi satu perkara yang mungkin dipandang dia jadi something yang tak elok kemudian. Itu maksud saya. Jadi memudaratkan atau Ustazah dia benda tu terjatuh kat mana-mana, dah panjang cerita dia. Jadi lain pula cerita dia. Tuan-tuan, saya nak tunjuk berkaitan dengan kain sarung tadi. Pasal Ustazah sebut memang banyak yang confuse. Ini namanya kain sarung. Dia berjahit, ni berjahit dan dia disarung. Kamera boleh zoom ke? Boleh nampak? Boleh. Okey, ini namanya kain sarung. Ini kain pelikat. Jadi nak pakai dia kena sarung. Yang Ustaz Fakhrul sebut tadi, yang dibolehkan bukan dengan cara pakai disarung begitu. Caranya ialah dengan cara dibuat macam towel. Ini Jadi dipakai begitu. Ini boleh. Tengok betul-betul Jangan confuse lagi. Ini benda paling simple tetapi memang tidak kebiasaannya berlaku. Ini common punya masalah yang selalu orang confuse. Maka yang dipanggil berjahit. Okeylah, saya bangun Ustaz. Tapi tak muat saya nak pakai. Bagus tak pakrol lah Ustaz. Okey, saya yang bangun. Okey, saya bangunlah. Saya pakaikan model lah. Saya jadi model. Jadi yang ini boleh. Pakai begini boleh. Okey, ini boleh. Adapun kalau bersarung seperti ini yang tidak dibolehkan. Okey, begini. Ini baru dipanggil bersarung. Dia masuk dari atas. Dia masuk daripada bawah. Itu tidak dibolehkan. Jelas Adapun yang dikatakan berjahit seperti ini, tolong fokus sikit, zoom sikit. Yang ini dipanggil berjahit, okey? Yang orang panggil tulang lah, Dia panggil tulang sebagainya ataupun pada towel dia ada berjahit begini. Di towel kan ada jahit begini tapi dia tak bercantum. Maka itu tak dikira sebagai larangan. Hanya kalau berjahit dan bercantum. Nampak ni cantum? Saya jangan kuat sangat saya. Koyak ni. Okey. Harap dapat jelas tuan-tuan ni. Kami ni sampai cari kain sarung ni. Abang kat sana tu tolong pulangkan balik kain sarung dia. Dia tak kain sarung tu. Okey, Ustaz.
Oh, Masya Allah. Banyak soalan Ustaz. Ya. Masya-Allah. Aywa. Kita soalan mana nak pergi ni Tuan Haji Zaid? Kita pergi ke Facebook dulu Ustaz, daripada Suhani Jailani. Aywa. Dia nakkan contoh Ustaz, perbuatan beza cabut rambut dan sengaja dan tidak sengaja. Berapa rial dam untuk 1 helai rambut dan lebih 3 helai rambut. Ustazah, yang sengaja dengan tak sengaja Ustazah, simple. Macam mana nak beritahu? Kalau saya senang aja. Okey. Dia garu, itu sengaja lah tu. Ya, betul lah tu. Kalau dia garu, dia rasa sakit, selalu dia akan tanya bab ikat rambut tu. Okey. Kalau dia ikat rambut dengan kain, dia tarik tak merasa apa-apa, tiba-tiba ada rambut dekat ikat tu, tak tahu je lah sebabnya tak rasa apa-apa pun. Tapi kalau dia cabut terasa sakit, terasa ada sentapan, itu dianggap sebagai mencabut dengan usaha. Satu lagi bab membayar dam tu. Memang selalu dia orang confuse, banyak soalan ditanya, kalau gugur satu-satu macam mana? Kalau satu-satu dia secupak makanan pada waktu yang berbeza, ya. Secupak makanan bagi setiap helai rambut, ya. Secupak makanan tu kita letak lebih kurang dalam 5 rial. Tetapi kalau 3 helai rambut secara serentak, ya, 3 helai dan lebih secara serentak, maka dia masuk dalam dam takhir takdir. Pilih. Maknanya satu, dia boleh menyembelih kambing. Dia tak mau buat yang tu, dia boleh pilih memberi makan 6 orang fakir miskin, setiap seorang 2 cupak. Maknanya 10 rial kali dengan 6 orang. Dan yang ketiga, puasa 3 hari. Jadi kebanyakan jemaah dia suka ambil nombor 2 lah sebab mudah sikit, ya. Memberi makan 6 orang fakir miskin, 2 cupak seorang, ya. 10 rial bagi pada 6 orang miskin. Contohnya tukang sapu, ya, ataupun cuci Masjidil Haram, semua tu boleh menerima dam tadi atau fidyah tadi. Aywa. Jadi itu juga Tuan Haji Zaid menjawab soalan Puan Mazrifah tadi. Dia kata kalau tak mampu nak bayar macam mana? Maka Ustazah dah jawab, dia tak mampu bayar, dia boleh berpuasa. Itu tak payah keluar duit. Aywa. Ya, yang ni saya nak tanya Ustaz ataupun Ustazah lah. Sebab soalan ni selalu lah saya Baik, ditanya. Ustazah. Baik Ustazah, baik Ustaz. Macam mana kalau jemaah ni kan, dia ambil wuduk. Kita kat Malaysia Ustaz, kita ambil wuduk, kita basuh kepala. Kita tak tengok pun dekat tangan kita ni ada rambut, tak ada rambut. Tapi dekat sana tu, bila dah basuh kepala, dia nak bukan tengok, dia orang dah kata dia perembang tengok kan dekat tangan dia tu. Jadi kalau macam tu macam mana Ustaz? Kalau dia memang dah nampak, maka bermakna dia kena dam. Kena dam. Pasal dia dah pasti. Sebab ada unsur perbuatan di situ. Pasal dia sendiri buat. Ya, kita nak katanya dekat sini, nak membezakan sengaja dengan tak sengaja tu satu je. Unsur perbuatan. Ya. Ada unsur perbuatan, maka sengajalah dia. Ya. Tapi Ustaz, kalau unsur perbuatan tu semasa dia tidur kan. Aywa. Dia tengah tidur. Kemudian bangun-bangun tu, Rumik dia beritahu, aku tengok hang garu kepala semalam. Cakap Kedah kan. Aku tengok hang garu kepala semalam kan, masa tidur kan. Ya ke? Aku tak sedar pun tengok-tengok atas bantai ada rambut kan. Dalam keadaan dia tak sedar, maka itu tak dikira Ustaz. Oh. Sebab dia tak sedar. Tak sedar. Tak sedar. Mana kawan dia tu yang tak guna. Dia buat tak tahu je. Okey, para penonton jelas pasal ini memang selalu berlaku sampai tahap dia boleh belik lubang jamban. Lubang jamban. Sampai dia telik. Dia telik Ustaz. Dia kata Ustaz dekat dalam lubang jamban lepas flash ada selai bulu. Saya kata macam mana tuan boleh tahu itu bulu tuan? Nah. Ya, ini kisah benar Ustaz. Jadi saya kata oleh kerana dia pun habis macam mana Ustaz? Saya kata dam je lah. Dan kalau tidak dia tak tenteram. Tuan-tuan. Dia nampak kadang-kadang bila bincang bab larangan ihram ni macam kelakar pada, tapi itulah realitinya tuan-tuan ketika para jemaah ni berada di sana. Sebabnya Ustaz, saya berpandangan kerana mereka semua nakkan kesempurnaan. Ya. Masya-Allah, bagus. Mudah-mudahan sifat itu terus berada dalam jiwa kita sehingga balik. Ya Ustazah, saya nak tarik sikit Silakan. lah. Berkaitan dengan, sebab malam ni kita ihram, Ya. disiplin yang mendidik jiwa, tajuk kita kan. Betul. Jadi kita dah membincangkan tentang larangan ihram yang berkaitan dengan ihram tu sendiri. Aywa. Selalu kita pesan kepada jemaah-jemaah ni, ihram ni mengajar kita untuk kita yakin dengan perbuatan kita. Ada orang tu Ustaz, dia pernah tanya, boleh tak kalau saya nak bayar dam siap-siap? Kesalahan tu tak berlaku lagi, tapi dia nak bayar dam siap-siap. Sebab dia kata kalau benda tu dah jadi, maksudnya saya dah bayar dah. Jadi tu satu. Ya. Ataupun dia was-was. Ini larangan ni saya buat ataupun tidak kan? Nak kena bayar ataupun tidak. Jadi sebenarnya bila kita berada dalam ihram, salah satu disiplin yang mendidik kita adalah kita melakukan perbuatan itu dengan yakin. Melakukan ibadat itu dengan penuh keyakinan. Kalau bukan kita buat, maka kita tak buat. Betul. Kalau kesalahan itu memang kita buat, maka kita tanggungjawablah dengan kesalahan yang kita buat. Maka itu yang diajar dalam berihram ni. Baik. Tadi ada satu tak ada dam was-was Ustaz. tak ada dam was-was dah tak ada.
tadi ada satu soalan saya lupa namanya. Dia bagi tahu kalau sekiranya dia tercerit. Okey. Apa yang berlaku dengan kain ihram dia? Terus terang saya sebut, benda ni pernah berlaku kepada jemaah kami ketika kami mula sampai di airport Jeddah, Ustaz. Dan pakcik itu tercerit. Tapi Masya Allah, ketika tu dia masih kekal nak pakai dengan dia punya ihram. Dia hanya cuci dan kuning kain dia tu. Sebenarnya, kalau dalam keadaan begitu, dia boleh gunakan kain yang di atas. Sebab itu saya selalu sebut, kalau apa-apa berlaku pada kain di bawah, jangan duduk sibuk belik. Turunkan yang atas ke bawah dulu. Sebab yang di bawah tu kalau dah dibelik, dah tak ada apa yang tinggal. Ya, jadi tinggal yang di atas je apa hal? Jadi sebab itu turunkan yang di atas ke bawah, tak ada masalah. Kerana yang di atas ni, dia sunat saja kerana dia bukan dia menyempurnakan aurat. Jadi sebab itu, kita nak fahamkan bahawa boleh kalaupun dia hanya sekadar pakai satu helai kain. Sekiranya. Tapi kalau ada kain batik atau kain plekat pun tak ada masalah untuk disarung di bahagian atas. Jangan sarung. Jangan bukan disarung, maaf saya. Di cover di bahagian atas. Masya Allah. Tuan-tuan, begitu 1120 km sejam kami menjawab malam ni dan kami dah pun habis di hujung. Kita nak tengok esok apa yang menarik sekejap. Jangan ke mana-mana. Tengok sekejap. Aiwah, itu sedikit bingkisan untuk esok. Pastinya haji mengumpulkan berbagai-bagai persoalan, hal, keadaan. Maka esok kita akan bincang haji, medan ujian hati dan emosi. Sedikit Tuan Haji Zaim sebagai conclusion soalan-soalan yang dilontarkan. Tuan Haji Zaim sampai mabuk nak pilih soalan. Silakan. So mungkin tadi Ustaz dah jelaskan banyaklah berkaitan dengan larangan dan sebagainya. Tapi mungkin kita punya penonton ataupun bakal jemaah nak faham Ustaz. Di sebalik setiap larangan yang diberikan, sebagai contoh pakaian yang berjahit dan bercantum. Kenapa sebenarnya Ustaz dilarang untuk kita lah yang dalam ihram memakai pakaian yang berjahit dan bercantum? So mungkin ada cerita di sebaliknya ke Ustaz atau benda yang kita boleh jadikan sebagai panduan dan sebagainya. Ayo, sila Ustaz. Baik. Seperti yang kita sebutkan tadi, apa-apa pun kita meletakkan bahawa perintah ini daripada Allah Subhanahu Wa Taala dan apa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam memadai dengan apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut, khudhu anni manasikakum. Ambillah daripada aku akan perbuatan haji kamu. Itu yang pertama, Ustaz. Yang kedua, bila mana Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam surah Al-Hajj, wa ma ataakumur rasul fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam suruh kita buat, maka kita buat. Apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam larang, maka kita tinggalkan. Ini adalah pembelajaran yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita meletakkan itu dalam di hadapan sebelum kita nak fikirkan hikmah dia, kenapa lelaki nak kena larangan ihram begini dan begitu. Betul. Terima kasih Ustaz. Dan Ustazah, 30 saat ringkas Ustaz. Kita memang tak ada masa. 30 saat saja. Ringkas pesanan daripada Mekah. Ya, bila kita bercakap tentang ihram, ini adalah ta'budiah kita kepada Allah SWT. Jadi jangan dipersoalkan sebab ia memang tujuannya adalah untuk bertakwa kepada Allah, buat apa yang disuruh, tinggalkan apa yang dilarang, lakukan yang terbaik dalam ibadah haji kita dan ibadah umrah kita. Ya, jangan dipersoalkan soal hikmahnya di sebaliknya apa dia, semua tu jangan dipersoalkan sebab kita adalah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So kita lakukan apa yang telah diperintahkan oleh Allah SWT dan juga apa yang telah dicontohi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Mempersoalkan tidak menyelesaikan masalah. Baik, alhamdulillah. Baik. Alhamdulillah para penonton sekalian, Allahumma ja'alhum hajjan mabruran wa sa'yan mashkuran wa dhanban maghfuran wa amalan salihan maqbulan wa tijaratan lan tabur. Setakat ini kita bersyarat dalam interaktif haji untuk edisi malam ini. Jumpa esok, jangan lupa temu janji kita jam 9 malam tepat di handphone dan di TV masing-masing. Jumpa esok bersama dengan kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.